Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di Tanah Lapang berhampiran dengan pupis. Tuan-tuan dan puan-puan memahami maksud dan hajat yang besar bagi misi kita pada hari ini untuk menjadikan Tanah Lapang ini ialah pusat misi pembangunan, pusat tarbiyah pupis Selinsing Perak. Di Tanah Lapang ini menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadikan tanah ini sebagai tanah wakaf untuk pembangunan ilmu tarbiyah kepada anak-anak di sekitar kawasan ini, insya-Allah. Hari ini pelajar yang ada di pupis ataupun di pasti ini seramai 90 orang. Jadi tempat untuk sediakan bilik-bilik kepada mereka agak terhad. Jadi kita perlu kepada satu tempat yang luas dan untuk menambah infrastruktur. Ada yang terpaksa belajar di luar kelas, jadi bukan atas kemampuan ataupun kemauan mereka, tetapi benda terpaksa sebab nak menampung pelajar yang terlalu ramai. Dan kita juga mempunyai masa yang terhad, jadi saya merayulah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang, dan tuan-tuan boleh lihat kepada skrin yang ada ataupun link yang di bawah untuk memberikan sumbangan tuan-tuan demi untuk akhirat kita, saham akhirat kita, dan menjadi cahaya buat generasi akan datang. Semoga dengan jihad tuan-tuan dan juhad kita semua, Allah akan memberkati hidup kita dan Allah Ta'ala akan merahmati kita dunia dan akhirat.